Tak bersalah. Bila ngumpat tu rasa tak ada apa-apa pun. Padahal pahala dah tukar. Memfitnah, rasa seronok je. Padahal pahala ibadat kita udah transfer dah, online. Ingat tuan-tuan, ingat duit saja online ke? Dosa pahala pun transfer. QR code juga kita. Sampai di hari kiamat tak ada pahala kita. Letih. Kan Nabi kata dah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia hanya dapat lapar, dapat dahaga je. Sebab mulut. Jadi jangan kita rasa bahawa mulut kita mengata tu tak ada apa-apa, ringan je, jangan. Dan kalau kita tetap mengata juga tak rasa apa-apa pun, itulah tandanya bahawa hati kita adalah keras. Walaupun nama kita bukan Roy. Selalu yang keras hati Roy. Hati kau keras Roy. Yang mana ingat-ingat, tak ingat sudah. Baik. Dan kata dia lagi, bertambah gembira pula. Buat dosa tu tambah gembira, buat kesyukuran, kenuri. Menang nombor ekor. Menang nombor ekor buat kenuri. Jemputnya orang kita, makanlah. Asiklah, kedai kena nombor ekor. Tak cukup makan, bungkus buat balik lagi. Buat keluar plastik daripada beg. Kesian ke orang yang makan, tak tahu rupa-rupanya menang nombor ekor. Ada yang gembira lagi pula dapat ngorak bini orang. Ada yang gembira pula dapat tackle anak muda. Dia isteri orang. Tak sangka 40-an macam I dapat tackle lagi anak muda 20-an. Mana I ni masih bergetah. Yelah, kamu makan buah pelam muda. Buah macam pula, kuinin pula, memang getah. Jaga-jaga, itu tandanya keras hati, ada penyakit fi qulubihim marad. Yang kedua, yang ketiga, tiada kemanisan di dalam beribadah. Tak seronok, tak lazat, tak sedap di dalam buat ibadat. Semayang rasa nak cepat habis. Malas bangkit semayang. Tak ada perasaan nak semayang. Itu masalah. Macam mana Ustaz tak ada perasaan nak semayang? Kunci jam tak ada. Akhirnya subuh tak buat. Kenapa tak buat bang? Tak sedar. Kunci jam tak? Tak. Jam loceng ada? Tak ada. Jam handphone? Oh, handphone saya 8 Ustaz. Takkan 8-8 tak boleh kunci. 5:30 pagi, drink. Saya tidur pukul 4, Ustaz. Kenapa tidur pukul 4? Biasalah jumpa kawan, lepak-lepak kedai apa semua. Kenapa tak tidur awal untuk membolehkan awak bangun awal? Ini tandanya orang yang keras hati, tak ada keinginan besok nak subuh, saya kena bang tidur awal. Dah pukul 2 pagi lepak, makan tom yam siakap, makan roti gunung, roti kapal, roti macam-macam makan. Balik rumah pukul 4:30. Tidur lajak. Maka dia tidak rasa sedap. Malah dia rasa sedap meninggalkan sembahyang. Yang keempat, dan tidak menghiraukan apabila dinasihat. Sebab tu dia tak suka datang majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni watawasau bil haq. Bercakap pada benda yang benar, nasihat pada benda yang benar. Maka dia pun tak suka datang. Tapi kalau konsert, bawa tikar deh. Nah, kalau konsert pampai, tak tahulah. Joget lambak bayar pun dia masuk. Ni tengok Pak Ma'un. Jadi muda Pak Ma'un. Pasal apa? Ada joget lambak. Pesta muda-mudi. Cuba sebut tentang majlis ilmu. Majlis ilmu ni kalau ustaz sentuh sikit je, teriak, nangis, balik rumah. Tak mau datang dah. Kerasnya hati awak. Kita ingat, yang mudah menangis tu lembut hati dia. Tak, yang tu lah keras hati. Siadilah memang terasa lah ustaz cakap macam itu. Tersentuh hati dia. Lepas tu dia tak datang. Tak datang dah sampai sekarang. Tu bukan lembut hati Kak Som. Tu nama dia keras hati.
Orang yang lembut hati maknanya orang yang berubah. Bila kena tegur tu, ya saya, sebaik ustaz tu tegur, ustazah tu tegur. Kalau tak ada ustazah Hindu, tak tahulah saya. Ini semua tengok ustazah Hindu, ini nampak ni. Sudah ni parah ni tuan. Jadi jangan kita cakap yang mudah nangis itu namanya lembut hati. Tak. Kadang-kadang yang mudah menangis, terlebih menangis itu tandanya keras hati. Yang air mata tu hanya air mata cari simpati saja. Sebab tu akak-akak jangan kita terpedaya dengan air mata. Abang-abang jangan kita lembut lemah dengan air mata duyung. Berhati-hati. Bukan bermakna orang keras hati itu tak menangis. Kadang-kadang di sebalik air mata itulah namanya air mata buaya. Oh, berhati-hati. Adanya kita air mata buaya, berhati-hatilah. Okey, baik. Dan oleh itu sentiasalah bermuhasabah diri. Baik, apa tanda orang yang keras hati? Yang pertama, dia rasa tak bersalah bila dia buat dosa. 2, rasa gembira bila dia buat dosa. 3, tiada rasa kemanisan di dalam beribadah. Dan yang keempatnya, tak kisah, tak peduli pun kalau dia dinasihati, malah dimarah kita pula. Ada 4 tanda-tanda orang yang keras hati. Jangan tengok orang lain, tengok kita. Ada 4 tu. Ada yang mengaku tu, ada. Lembut betul hati dia, tuan. Maka berubahlah. Berubah tu namanya taubat. Lepas ni kalau orang nasihat, fikir, dengar untuk kebaikan. Lepas ni, kalau sebut ibadat, dahulukan. Rasa seronokkan. Lepas ni kalau buat dosa, menangislah. Takut pada Allah. Lepas ni kalau buat dosa, jangan kita rasa tak ada apa-apa. Ingatlah dosa itu menjadikan hati kita hitam. Menempah sesuatu yang musibah pada kita. Oleh itu namanya apa? Sentiasalah bermuhasabah diri. Membuat kira bicara. Kalau orang kirakan kita marah. Orang kalau tegur anak kita, kita pun marah. Kalau begitu kitalah tegur anak kita. Kita akan marah bila orang tegur anak kita. Tambah dia sebut kurang ajar pula. Oi, marah betul. Kalau tak nak orang kata, kitalah kata. Sebab anak kita. Tapi hari ini anak tak boleh ditegur. Tu macam mana? Anak tak boleh ditegur. Kadang-kadang yang tegur tu suami sendiri pun isteri tak bagi. Nah, bapak dia tegur anak dia. Kadang yang defend habis-habisan tu siapa? Mak. Dia mak anak jadi lemak. Bukan kata lemak dah. Glukos, karbohidrat, protein. Semua jadi kat anak dia. Bukan setakat lemak je. Habis naik. Kalori naik. Semua naik. Sebab ada backup. Dia tak synchronize antara mak dengan pak. Jadi bila ada seorang backup, walaupun buat salah, backup itulah yang merosakkan. Tu jadi anakku Sazli. Apa anak buat salah, pak kata betul. Orang nasihat, cikgu besar panggil, nasihat tak jalan. Cikgu kecil nasihat pun tak jalan. Anak kelentong macam mana pun, pak dia siap bagi kunci peti besi lagi. Kunci peti besi bagi. Sazli. Ini kunci peti besi. Kalau ada orang susah, ambillah wang di dalamnya. Dia ambil segenggam, duduk atas batu, tabur duit. Sekarang Sazali kaya, kita orang kaya. Berhem pendek kepala di bawah. Kita ada banyak wang, kita boleh pergi kelab malam, kita boleh dancing. Oh. Yang bapak ke kerja siang malam nyanyilah, cipta lagu orkestra lah. Anak jadi something. Dia backup anak dia. Sampai jadi benda yang besar pun masih backup. Itu cerita anakku Sazli. 1956. Cerita Pani Manjundar. Arahan. Lakonan Zaitun. Baik. Kemudian.
Nombor 2, jangan merasa kamu telah bertaubat sedangkan dosa-dosa besar masih belum terhindar. 2, jangan kata kita ni dah taubat dah, tapi dosa besar boleh buat. Menipu. Ada orang kata menipu tu bukan dosa besar. Dosa besar. Daripada menipu lah boleh jadi macam-macam. Cakap senohong, gelamai ikan duri. Cakap bohong, naik pangkat jadi pencuri. Bila naik pangkat jadi pencuri, naik pangkat jadi apa? Membunuh. Nak dapat duit, orang tu melawan pula. Tikam. Pergi rodok perut opah. Dan saya pesan pada tuan-tuan banyak kali dah. Rasa berpuluh-puluh kali dalam kelas ni. Jangan mengangkat telefon nombor yang kita tak kenal. Jangan call balik. Hi, how are you? Jangan. Beratus kali saya cakap, tuan-tuan. Orang sekarang ni dia tengok media sosial, tuan-tuan. Media sosial tu sial tu. Dia tengok, tuan-tuan masukkan gambar status single. Black Widow. Black Widow. Orang sekarang dia kaji. Dia tengok kita punya profil, dia tengok kita punya cerita, kita punya status, kita punya gambar. Dia tengok, perempuan ni boleh di-tackle. Mula-mula apa kau buat? Bagi tahu dekat dia, awak menang pertandingan RM100,000. Ya Allah. Rezeki tak sangka. Kita pun call dia balik. Nak dapat tebusan RM100,000, puan kena masukkan dulu RM5,000 untuk memudahkan kerja-kerja operasi. Nak mengeluarkan duit. Masuk RM5,000. Duitnya dah keluar. Sekarang puan kena tambah lagi RM5,000 untuk proses kerjasama dengan pihak bank. RM5,000 lagi. Beratus kali saya cakap pada tuan. Berpuluh kali. Jangan layan. Dia kata dia orang putih ke, dia orang negro ke, dia kawan sekolah kita ke. Takkan ada. Dia hanya nak duit kita. Hantar hadiah lah, bagi cincin lah, sangkut kat KLA lah, custom tak lepas lah. Duit kita susah dapat, senang bagi pada scammer. Ni scammer. Jangan sekali-kali layan kita. Makcik langgar lari. Kalau tak kami tangkap makcik, kami bunuh anak makcik. Tak payah letak telefon. Ini pelajar kita kenal lagi ni. Ini saya cakap ni. Dia tengok kita ni janda, duduk seorang pula. Sunyi. Dia jangan. Orang main TikTok, kita main TikTok. Orang main Facebook, kita main Facebook. Tapi kita tak reti nak main. Berkali-kali saya pesan, jangan layan. Tak ada siapa nak bagi cabutan betuah pada kita. Jangan telefon balik. Jangan angkat telefon. Kalau kawan kita WhatsApp, Zah Barakah, weh nak pinjam 1,000, jangan bagi. Itu WhatsApp tipu. Telefon Zah. Kau ada pinjam, nak duit pinjam aku, Zah, weh. Mana ada ni, WhatsApp kau ada. Dia boleh ambil WhatsApp kita, nama kita, letak di situ. Kita bagi free kat dia 1,000. Minggu depan datang jumpa Zah. Bila nak bayar? Bayar apa? Kamu pinjam aku 1,000. Bila? Gaduh pula Zah dengan kita pula. Dia berhati-hati. Dia suka tackle makcik-makcik. Makcik pula jenis sunyi. Anak tak ada, laki mati lama lah. Dia berhati-hati kak, sebab dia tahu makcik-makcik ni banyak duit. Tak ada duit pun makcik-makcik ni dapat duit daripada anak-anak. Jadi ini last warning. Lepas ni, jangan main mengadu kat saya. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Apa? Dah habis puluh ribu. Ratus ribu. Buat macam mana Ustaz? Nak report boleh? Apa? Dulu makcik tak nak report. Ugut bunuh lah apalah. Sebab tak bagi gambar. Dot. Salah satu punca dia ialah gambar dot kita. Dok kawan-kawan, ayu bagilah gambar you, I bagi gambar I. Kita pun bodoh bagi gambar lah. Tua muak bagi juga. Jangan.
Ya, sekarang terlalu banyak. Lagi selamat sekarang ni tak ada media sosial. Telefon pula Nokia lagi bagus. Haikat dengan getah tu. Yang tu lagi selamat zaman sekarang. 3-3 sekupang, 3-3 2 kupang. Yang smart-smart ni semua karut. Online semua ni karut tuan-tuan ni. Dia transfer duit kita, dia cilok duit kita tinggal RM10. Jadi jangan bagi nombor akaun, jangan angkat balik, jangan telefon balik. Kalau dia telefon, puan ada barang di JDT. Parcel. Kalau puan tak ambil ni, sila ambil lah, dah pasang. Saya tak ada beli apa pun, tak ada. Tak apa. Ni ada nama puan semua ni, buat bertenang, puan. Tak apalah macam ni lah kak, ni encik ambil lah barang tu, kongsi-kongsi lah kawan-kawan di pejabat tu. Ni dah, kita macam mana nak buat bagi nombor akaun, masukkan ni, punya datang ambil. Anda dah bayar ni, dah boleh ambil lah. Masuk 1,000. Padahal alamat apa pun tak ada. Jadi jangan terpedaya dengan scam. Jangan jadi mangsa scam. Last. Tak pun saya panggil tuan-tuan, polis main ceramah tadi. Bahagian scammer senang. Panggil main ceramah. Siapa percaya, tangkap, boleh lokap. Lambat pula gelak apa siapa. Ada pernah jadi mangsa scammer ke? Ada? Oh tak ada ya. Makcik-makcik kita ni pun cantik. Dia tengok hak cantik juga. Tambah pakai bedak baru tahu. Baik, kemudian. Dan kata dia, firman Allah, la tahqiranna minadz-dzunub aqliha innal qalil ma'ad dawam katsir. Dan janganlah sesekali engkau meremehkan dosa walaupun itu adalah dosa kecil. Sesungguhnya dosa kecil yang berterusan akan menjadi dosa besar akibat kerana memandang dosa itu adalah kecil. Walaupun dosa itu adalah dosa kecil. Apa dia? Kencing berdiri. Taklah haram, makruh kalau sihat lah. Tapi kita rasa kecil je. Dengan sebab kencing berdiri, merecik air kencing tu kena pada seluar. Najis. Dengan seluar yang sama, pergi sembahyang Jumaat. Maka tak sah sembahyang, dosa besar pula kita. Asalnya kencing je. Sebab tu pada hari Jumaat, sunat pada orang lelaki-lelaki ni, pakai dua pakaian. Satu pakaian nak kerja, satu pakaian khas untuk Jumaat. Yang baru, yang elok, yang bersih. Tapi sebab kita ni kerja pada hari Jumaat, mana sempat nak salin? Itulah seluar duduk di kedai kopi. Itulah seluar lepak isi okok dekat kaki lima. Tepi longkang. Itulah seluar masuk tandas, keluar tandas. Itulah seluar duduk atas kapet semayang. Itulah seluar pergi semayang Jumaat. Alangkah indahnya pada hari Jumaat ni cuti. Sebelum pergi semayang Jumaat mandi. Isteri pula letakkan jubah atas katil. Pakaian bersih putih. Isteri babai kat suami nak pergi sembahyang Jumaat. Seronoknya. Sekarang, berapa banyak yang tak dapat benda itu. Tunggu pencin baru dapat. Nak dapat merasakan, lambat pula gelak macam ni. Apa hal kelas kita ni lambat ni? Nak tunggu pencin baru nak merasa. Macam kita sekarang lah. Pencin barulah nak buka kelas. Dah pencin-pencin ni lah barulah nak buka kitab. Sehari 4-5 kitab pula dengan mata kelabu. Telinga tak apa nak dengar, sakit lutut. Berjalan tu pun out habis dah. Lari habis alignment semua dah. Barulah datang mengaji. Tak buat macam mana muda-muda tak boleh. Kita muda-muda tengah pemikiran cerdas, tengah pemikiran laju, kuat, pergi belajar benda hak tak ada faedah. Tengok kita dulu belajar benda apa tak? Ya hari ni bila kita tua, tak pakai ilmu tu. Punya duk hafal lah, macam-macam pergi hafal. Benda hak tak ada penting pada kita. Pergi baca sejarah Jepun, sejarah, ingat macam-macam nama.
Yang buat kereta nama Daimler, yang ni nama Hitler, yang ni nama Grobler. Sekarang untuk apa benda? Tak ada faedah sen pun. Akhirnya balik mencari pelajaran agama balik. Supaya amalan jadi betul, hati jadi bersih. Tapi tak apa, daripada tak ada, lewat sikit pun, tak apa. Nak buat macam mana? Bayangkan kalau benda ni kita settle umur 15 tahun. Selepas 15 tahun, masuk belajar tentang bab dunia. Cerita engineering, doktering semua. Kan bagus. Ini tak. Agama ni diberi pilihan. Nak agama ke nak lukisan? Ingat kita dulu-dulu. Periksa tu beri pilihan tu. Nak ambil subjek agama ataupun subjek lukisan. Yang mana ambil subjek agama, pindah kelas belah ya. Ini pendidikan lukisan. Diberi pilihan zaman tu. Kemudian, Kahmas bin Al-Hasan berkata, saya pernah melakukan satu dosa selama 40 tahun saya menangis. Dan saya menyesali dosa itu. Apa dosa yang kamu buat? Orang tanya dia. Jawab beliau, pada satu hari seorang tetamu datang ke rumahku. Lalu aku membeli ikan goreng untuk menjamunya. Setelah selesai makan, dia hendak membersihkan tangan. Lalu aku mengambil segumpal tanah kepunyaan jiranku tanpa memohon keizinan daripadanya. 40 tahun menangis sebab ambil tanah jiran nak basuh tangan. Orang dulu tuan-tuan, salah satu benda yang membersihkan ialah tanah. Sebab tu bau hilang. Tuan-tuan ni ada masalah bau di tangan. Nak hilangkan bau paling senang. Sekarang orang gunakan sabun. Sabun tu kimia. Kimia campur macam-macam. Antibakteria lah, anti-inu lah, antioksidan lah. Semuanya ada anti belakang. Tapi yang paling membersihkan ialah tanah. Dia akan hilang. Sebab tu kita ni ada bau-bau tanah. Yang mana faham? Tak bau tanah. Apa pasal aku duduk sebelah kau ni bau tanah Mana nak mati tu. Bau-bau tanah dah kita. Tanah itulah yang digunakan untuk buat tayamum. Tanah inilah yang digunakan untuk menyamak, menyertu. Okay, tapi sayang tuan-tuan, tanah ni kita tak pakai. Jadi kalau boleh ada tanah yang cantik, ada nama dia tanah liat, bersih, elok, jadikan sabun. Tanah liat korek dalam warna putih tu. Warna putih di dalam tu. Depa korek tu, depa buat sabun. Membersihkan badan dia. Takkan tanah tu bersih kalau gitu. Awak pun tak bersih, awak pun pada tanah. Kita ni bersih, tuan. Sebab tu bila buat cokodok, ulilah dengan tangan tu pun tak apa. Sekarang semuanya pegang roti dengan plastik. Plastik. Getah lagi. Tahbihan kimia apa yang dicampur. Tangan kita ni mana ada kimia. Basuh tangan elok-elok, ambil lah. Tapi kita dok sekarang. Pakai sarung tangan lah. Sarung tangan tu dengan sebab dia pakai sarung, dia pegang meja. Dia pegang ni, dia pegang ni. Ada dia basuh tangan dia. Kita pun tengok bersih, dia pakai sarung tangan. Bersih kau cakap. Lagi banyak masalah kalau guna sarung tangan kelang, industri, masak kuih. Sarung tangan yang keras, getah. Kita pegang, dia pun bau getah, tiba-tiba kita pegang. Kono-kononya kaya hygiene yang tinggi ya, menjaga badan. Nak bagi bersih betul, basuh berak. Ni orang putih ke apa ke tu, duk pakai sarung tangan, pasal mereka tak basuh berak. Tak? Tu beza dia. Jadi kita ni bersih sungguh. Tiap-tiap kali ambil sembahyang, basuh tangan. Tiap-tiap kali nak pegang, basuh tangan. Tiap-tiap kali nak makan, basuh tangan. Mana ada tangan kita kotor? Tangan kanan ni pegang benda bersih je. Tak ada pegang benda kotor, benda najis. Okey? Jadi berhati-hatilah bila berjalan. Janganlah bawa tai kucing.
Hari ni kita basuh depan pergi sini. Apa Haji Zubir? Ada orang bawa tai kucing kita dia. Sudah ni para terpijak. Ini pastikan cium kasut anda sebelum anda sampai. Satu kerja pula nak basuh ni. Baik, kemudian renungkanlah dan hisablah dirimu. Kalau dia 40 tahun tobat menangis masalah guna tanah orang tanpa izin hanya untuk menyapu tangan. Bayangkan kita pergi curi tanah orang. Pergi ambil tanah adik-beradik kita. Tipu pula pembahagian faraid. Macam mana nak hidup tu? Kita makan, anak makan hasil yang sama, cucu makan, seketurunan makan buah rambutan. Yang kita ambil tanah dia daripada orang. Mun Maisma dulu mana ada sarung tangan kanan Ustaz? Oh ya, tak tahu pula saya. Oh. Baik. Dan lagi, segeralah bertaubat kerana sesungguhnya kematian adalah rahsia. Dan dunia adalah tipu daya. Wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepatlah kamu minta ampun. Dulu ramah pisang nak buat jemput dengan tangan Ustaz. Mak kita. Okey, kita ni sajalah dah berniaga ni kena ikutlah. Lenyeklah dengan besi, dengan apa? Senduk dia tu. Senduk lubang-lubang tu. Sekali lenyek keluar kan. Seronok pula lenyek tu. Lama kita tak buat cok kodok. Dulu buat cok kodok macam tu lah. Suka lenyek. Lenyek. Ubi lenyek. Dulu. Sekarang ni main order. Tak sempat nak lenyek dah. Baik. Kemudian dia kata dua benda ni. Kematian adalah rahsia. Tak tahu bila. So, bila tak tahu, cepatlah taubat. Ada benda yang tak boleh tangguh. Nombor satu, taubat. Jangan tunggu sampai besok. Sekarang. Nombor dua, hutang. Duit dah ada bayar. Jangan duduk simpan. Mati dalam tak ada hutang. Tak dibayar. Dan anak pula tak tahu kita ada hutang. Akhirnya menghadap Allah kita dalam keadaan berhutang. Dan si yang dihutang tu pula tak main jumpa. Mampu kita. Hutang Aisyah beli kacang kuda. 4 tahun lah dia berniaga kacang kuda. Berapa ringgit satu bungkus? 3 ringgit. Orang ramai tak bayar. Buat lupa. 3 ringgit tak boleh masuk syurga. Baik bayar kan. Jangan duduk pandang rendah. Nombor 3, qada. Puasa. Semayang, qada. Jangan duduk tangguh semayang kita yang lepas-lepas tak semayang. Waktu muda dululah, tak tahulah Ustaz. Kadang makan sampai waktu maghrib tak semayang. Kawan ajak jumpa pukul 6.30, lepak pukul 9. Tengok bola, masuk stadium pukul 6.30, habis pukul 11. Kadang buat konvoi dulu Ustaz. Mana nak semayang naik RXZ. Tak semayang. Dulu dating Ustaz. Tengok Bobby. Masuk pukul 12, habis pukul 3. Tengok Mary Nam Joker. Filem Mary Nam Joker tu lama lah tu. 4 jam boleh berhenti tengah-tengah. Cerita Sanggam boleh berhenti lu. Break. Rehat, pergi kencing lu. Saya masuk balik. Allah tak semayang lah nak tengok Sanggam. Vijayanti Mala. Sekarang dah tua dah. Taubat lah Ustaz. Taubat. Pitch pak qada semayang. Bukan boleh taubat saja. Tapi qada lah. Zakat kita tak bayar. Puasa kita tak bayar. Kena cepat. Yang keempat, jangan tunggu besok. Apa dia? Wasiat. Apa yang kita nak buat dengan harta kita sekarang? Wasiat sekarang. Kita ada hajat. Mati, orang bukan tahu hajat kita. Maka bila kita rasa nak berwasiat, nak buat sesuatu, tulis. Bagi tahu saksi.
ambil wasi untuk kita berwasiat. Jadi 4-5 benda ni jangan tangguh. Jangan tangguh. Dan yang kelimanya, jangan tangguh untuk menyambung silaturahim. Tengoklah. Kau tak baik lagi dengan dia, tengoklah. Pergilah baik. Dia bukannya sihat sekarang. Pergilah ziarah dia. Dia kakak kamu. Tengoklah. Tengok-tengok mati sungguh. Kau ampunkan saya kak. Renti ke lah. Jawab kat dia. Tengoklah. Waktu boleh minta maaf. Tengoklah. Pergilah ziarah. Tengoklah. Cepatlah pergi tengok dia kat hospital. Nampak dah nazak tu. Tengoklah. Dah mati. Tengoklah. Macam mana nak minta maaf tu? 5 benda ni jangan tangguh. Buat. Daripada tobat, hutang, qada, wasiat dengan menyambung silaturahim. Semua benda ni menghalang kita masuk syurga. Baik macam mana pun putus silaturahim, terhalang syurga kita. Baik macam mana pun kita, walaupun mati syahid, tapi hutang punya pasal, tak boleh masuk syurga. Okey, sedapnya filem Sanggam, lagunya best. Meri mengki genggam. Teri mengki jemnata, bolo rada bolo Sanggam hoga kinehi. Aku ni sungai Gangga, engkau tu sungai Jemena. Bolehkah Gangga dengan Jemena bercantum? Sanggam bolehkah bertemu? Nehi ke binehi. Takkan boleh bertemu. Itu tak ada maknanya tu. Yang tak ada makna. Okey, Sanggam ni bolehkah bercantum? Bolehkah bertemu? Sungai Perak dengan Sungai Rajang. Jawapan dia nehi ke binehi lah. Baik. Begitu juga nafsu dan syaitan adalah musuhmu. Kita belajar dah bahawa musuh kita ada berapa? Ada 4. Pertama, syaitan. 2, nafsu. 3, dunia. 4, manusia. Yang duk halang kita jadi baik ni apa? Setan. Menengok dalam kelas. Layu mata. Setan duduk di kelopak. Berat. Itu nama dia setan. Cuba berjalan pergi keluar kelas. Tak ada siapa nguap. Kelas ni habis pukul 11. Pakai ambil beg, ambil kasut, ambil belah air, balik rumah. Ada tak siapa berjalan? Tak ada sihat walafiat. Tak percaya tengok sembahyang Jumaat sekali lagi. Menguap waktu khutbah. Lena. Puasa keluar turun tangga. Tak ada siapa nguap. Itu nama dia setan. Sebab tu Nabi kata, kalau mengantuk macam itu, ubah tempat duduk. Siapa sini ngantuk? Mai duduk sebelah saya. Kalau duduk sebelah saya mengantuk tak, duduk atas kursi ni. InsyaAllah tak ngantuk dah. Setan inilah yang menakut-nakutkan kita dengan miskin. Setan jadi kedekut. Innal ladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dia mengajak kita untuk menjadi kedekut. Siapa dia? Setan. Menakutkan kita dengan menjadi miskin. Siapa dia? Setan. Kau sedekah banyak-banyak, kau miskin kau. Nanti kau susah siapa nak nolong. Setan. Akhirnya mati. Pahala sedekah tak ada. Sedangkan bila nak mati, baru dia tahu kelebihan sedekah. Waktu hidup, tak nak sedekah. Padahal Allah kata dah, orang yang sedekah ni panjang umur. Orang yang sedekah ni masuk syurga. Pahala dia banyak. Orang yang sedekah ni dapat pahala berpanjangan. Tak mau. Kedekut. Berapa banyak ayat dalam Quran cerita tentang kedekut saja tentang. Siapa yang menakutkan tentang kedekut? Syaitan. 2, nafsu. Nama dia Hawa. Oh, jahat Hawa tu Ustaz. Kenapa? Opah saya Hawa.
Itu makcik kita, opah kita, nenek kita namanya Hawa. Yang kita baca ni ialah hawa nafsu. Nafsu tak salah sebab setiap manusia dia ada nafsu. Makhluk ni ada nafsu. Yang tak ada nafsu malaikat, nafsu buat ibadat. Dia buat ibadat, dia tak ada macam kita. Binatang tu ada nafsu, akal tak ada. Kita ni akal ada, nafsu pun ada. Kalaulah manusia tak ada nafsu, tak seronok hidup. Ada nafsu makan, maka datanglah kepada kita selera. Ada nafsu makan, adalah pada kita kebijaksanaan mempelbagaikan jenis makanan. Cuba tengok sekarang, nasi saja ada berapa? Berapa jenis nasi? Nasi Arab, nasi ke Rabu, nasi ke Isnin. Banyaknya nasi, ya Allah. Nasi lemak, nasi paprik. Semua nasi kita suka, melainkan nasihat. Oh, nasi semua sukalah, nasi kabu lah, makcik suka. Yang tak suka apa? Nasihat. Jangan. Padahal kalau kita nak sihat, kena mendengar nasihat. Bila tak nak dengar nasihat, sakit. Nak sihat, dengarlah nasihat. Janganlah makan gula. Makcik makan gula. Makcik minum kopi atau gula? Gula setengah. Kita buh kopi kita tu dah tak ada gula. Gula putih tak ada. Tak puas hati. Buh baru sedap ustaz pulang. Ada semalam makcik hantar mesej WhatsApp kat saya. Dia kata hari ni dia cek gula 5.2. Doktor kata cantik. Doktor kata makcik cantik ke? Tak. Doktor kata bacaan tu cantik. Dia kata dia baru try seminggu kopi ala Kazim. Dulu 22 kata. Masuk dalam hospital 22. 18, 16, 22, 18, 16. Berapa hari kena tahan. Jadi mata melilau. Mata ni, mata hitam tu sebelah ke Singapura, sebelah Pulau Pinang. Nak ketuk balik tu susah. Nak bagi center mata. Tinggi gila macam mana dah. Saya kata, kak kalau nak bagi turun cepat, minum rebusan air akar pandan. InsyaAllah dia turun dah cepat. Yang kedua, cubalah tengok kopi ala Kazim. Cuba. Saya tak kata dia boleh. Ini bukannya ubat. Dia minuman. Tapi kita buh pria katak. Dia try 5.2. Dia seronok hantar mesej kat saya. Saya hantar kat dia, boleh makan durian lepas ni. Cadang gitulah. Silakan. Itulah nama dia. Dah elok sikit, nampak durian. Nama elok sikit, nampak ketupat ni, parah ni. Pantang juga merupakan suatu ubat. Pantang. Tetapi terlalu pantang pun menjadikan kita bermasalah. Maka Allah sebut dalam Quran, kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu. Jangan melampau. Yang tu yang Allah pesan. Nak makan, silakan. Nak minum, silakan. Yang tak boleh, jangan berlebihan. Baik. Kemudian. Yang ketiga. Musuh kita ialah dunia. Cabaran kita adalah dunia. Kita duduk di satu tempat. InsyaAllah. Tuan-tuan ni duduk di barakah. Tak ada media sosial. Tak ada apa pun. Jadi baik. Tapi kalau tuan-tuan dah berubah ke tempat lain. Dunia lain. Dulu masa duduk di kampung. Nama dia anak dara Pingik Tan. Pergi sekolah pakai baju kurung. Tudung. Jalan lenggok. Oh. Tiba-tiba belajar di Eropah. Bercampur dengan dunia Europe. Maka sikit-sikit londek. Daripada tudung jadi selendang. Daripada selendang jadi sekap. Daripada sekap, habis. Free hair. Lepas free hair, hair free.
Kemudian pakaian pun makin lama makin singkat. Kenapa awak jadi macam tu? Dunia. Sebab tu kita boleh pilih dunia. Cari tempat yang menjadikan kita damai, agama kita terpelihara. Dan kita pun bila tengok anak kita macam itu, bawa balik. Ustaz, saya target anak saya ni dia dapat bachelor lah, apa, master tak, balik. Kalau sampai mengorbankan agama nak dapat ini saja, balik. Agama lebih mahal daripada kertas sijil tu saja. Balik. Duduk di kampung. Pak kena selamatkan. Sebab bila dah hanyut, nak selamatkan susah lah. Sungainya dalam, Pak. Pak pula tak boleh berenang, Pak. Okay. Pakcik nak cepat, pakcik berenang. Pakcik, sungainya besar, Pak. Ni cerita apa? Cerita pendekar bujang lapuk. Okay. Bila lagi giliran pakcik, Wak, sungai besar, Wak. Wak anak, Wak berenang sendiri, Wak. Tiba-tiba datang ketua penambang, Ahmad Nispu. Sarip, kenapa ini orang macam perut kena belacan? Sebab kekurangan sampan, Tuan. Beli lagi 3 cukup? Cukup, Tuan. Nampak ni. Sungai ni besar, Wak pergi berenang sendiri. Nak selamatkan apa? Berenang pun tak boleh, sungai pula. Sebab tu dunia tu kita yang boleh pilih. Selamatkan anak kita. Selamatkan akidah dia. Sebab sekali nak batah balik, tuan-tuan. Jadi susah. Itu namanya dunia. Yang keempat yang menghalang manusia jadi baik ialah orang. Manusia. Tuan-tuan nak jadi pemurah, berkawanlah dengan orang yang pemurah. Automatik kita akan jadi pemurah. Sebab kita tengok dia ni tak berkira. Dalam tak berkira tu Allah ganti rezeki dekat dia pun. Allah. Kita duk tengok dia tu dapat rezeki tu depan kita. Tanya dekat dia, mana kamu dapat? Allah bagi. Rupanya dia ni pemurah. Nak jadi kedekut, kawanlah dengan orang yang kedekut. Kedekutlah kita. Yang nak bagi. Yang bagi. Kita pun jadi kedekut. Nak jadi orang yang semayang, kawinkan dia dengan orang semayang. Ini menantu kita tak tengok semayang. Kedak apa kedak. Janji dia ada pencin. Tetap dan berpencin. Ada sok-sok, ada seksa, ada perkeso. Ada kereta. Ada rupa. Semayang, lain cerita. Itu macam mana dah? Yang nak bagi rosak kita. Yang tengok hari ni kita dengar cerita. Bagi menikah dengan menantu, menantu jadi hantu. Bagi menikah dengan orang tak hormat mak bapak. Okay, menikahkan dengan menantu sebab cantik. Tulis WhatsApp. Bukan, tulis profil. Dalam toktik dia tulis. Dalam Facebook dia tulis. Aku kahwin dengan suami aku. Tiba-tiba mak dia nak duduk dengan kita orang. Aku tak selesa lah orang luar duduk dengan aku. So, apa pendapat engkau orang? Aku kahwin dengan suami aku. Mak dia nak tinggal sekali. Aku tak selesa orang luar datang rumah aku. So, pendapat korang macam mana? Dia boleh cakap mak mertua dia orang luar nak duduk sekali. Tak selesa tau. Atau orang lelaki tu orang luar ke orang dalam? Orang luar je ke? Engkau yang jemput masuk dia. Nama dia suami engkau. Boleh pula engkau terima. Kalau kau boleh terima suami, takkan kau tak boleh terima mak dia yang melahirkan dia. Tapi dia orang luar, Ustaz. Itu nak ke mana makcik tu? Boleh tak masukkan sekolah Ustaz? Lagi orang luar kat so. Penimbun parah juga. Saya tak nak bela mak, ingat barakah. Ingat barakah, ingat tak nak bela mak. Boleh buat iklan tu, tuan. Ingat barakah, ingat mak. Nampak sangat mak ni, Allah. Dia jadi macam penyakit orang Jepun. Orang Jepun bila mak tu dah tua, dia akan hantar ke hutan. Duduklah mak seorang-seorang, mati sana. Tu style orang Jepun. Punyalah nak jaga kerja, nak jaga wang. Sebab bela orang tua ni menyusahkan. Dan negeri Jepun ni pula adalah negeri tua.
Iaitu banyak bilangan orang tua. Cara hidup mereka bagus. Makanan bagus. Udara bagus. Umur panjang. Malaysia pun tak lama lagi akan menjadi negara tua. Cuba tengok dalam kelas ni. Saya seorang yang muda. Tak bayar. Hal semua tua. Perasan muda. Kita juga ubat bagus. Cara hidup bagus. Kesihatan bagus. Maka Malaysia juga menuju negara tua. Bila negara tua, pencen panjang. Bila negara tua, ubat banyak. Bila negara tua, kemudahan untuk orang tua. Macam-macam. Sekarang dah ada fikir dah. Apa nak buat kalau Malaysia jadi negara tua? Sebab tu mereka lanjutkan pencen. Ada cadangan sampai 65 tahun. Sebab dia kata tua boleh buat kerja. Bayangkan tuan-tuan, 65, umur 64 pergi kursus. 64 tahun kencing manis, darah tinggi. Pergi kursus pula. Parah ni tuan. Sebab dia kata masih lagi progresif walaupun 65. Alasan, umur 68 pun kahwin, takkan 65 tak boleh kerja je kicok, jebat pos. Oh, dahsyat tuan-tuan. Itu bila masa untuk agama? Bila masa untuk mati? Ingat tuan-tuan, dunia ni semua habislah. Siang malam, pagi-pagi dah awak kereta. Mana Tok Wan? Kerja. Kerja di mana? Jebat tanah. Tok Wan dah kot. Upah tertinggal. Apa? Gigi upah patah balik pula. Gigi palsu tertinggal. Kan nak bercakap dengan orang macam mana, Pak? No? Ingat, ada orang cakap nasib baik ada bank tu. Nasib baik ada bank. Dapatlah kita buat loan. Bolehlah beli rumah sendiri. Saya pesan banyak kali, tuan. Kalau kita beli sebuah benda, buat pinjaman, kalau harga 100,000, agak-agak jadi berapa? Tak tahulah jadi macam mana, tuan. Sebab tu kena ingat, dunia ini bukan memiliki. Seulang balik, dunia ni bukan memiliki. Kita tak ada rumah pun tak apa. Pasal kita bukan memiliki. Kita numpang. So kalau tak mampu beli rumah, tak payah beli rumah. Sewa saja. Menumpang. Pahaman orang kita ialah nak kena ada rumah, nak kena ada kereta, nak. Lama-lama hidup dalam hutang. Riba. Boleh tak kita set dalam minda anak kita? Tak apalah Din, tak payah beli rumah Din. Sewa cukup. Banyak rumah, apartmen. Yang sekarang ni orang tak ada, duduk. Sewa belaka. Bila duduk? Berlambak tuan-tuan. Rumah-rumah sewa ni berlambak tuan. Tambah di Ipoh ni pula. Mana ada orang duduk di apartmen? Kalau tuan-tuan jual apartmen tak laku tuan di Ipoh ni. Berapa banyak apartmen kita yang hari ni bangla duduk. So dia mau seronok datang sini. Boleh naik lift. Pasal tak laku. Ipoh bukan tempat untuk rumah kondominium. Ipoh bukan rumah untuk apartmen. Siapa yang jual itu tak laku, nyesal tuan. Habis kuat dia beli jadi aset. Nak dapat penyewa pun susah. Maka ingat tuan-tuan, jangan kita ini merasakan dunia ini kita nak memilikinya. Kita kena bersedia diambil semula. Kita kena bersedia kehilangan. Kita kena bersedia benda itu akan difaraid. Dan kita kena ingat bahawa kita ni tak disuruh pun memiliki. Sebab kita tahu kita hanya musafir. Menumpang. Maka hiduplah macam orang yang menumpang. Jangan jadi macam orang kafir. Membayangkan dunia ni segala-galanya. Buat rumah segala-galanya lah. 6 kali tukar tai. Tak puas hati. Nak yang terbaik. Tak belilah perabot kat Kuala Kangsar. Beli perabot dekat dengan Brazil lah.
Melampau-lampau dah. Untuk akhirat apa awak buat? Untuk sedekah, untuk wakaf apa awak buat? Nak banding dengan kabinet awak tu. Orang perempuan kalau rumah tak ada kabinet, oh tak sah rumah. Orang perempuan kita ni kalau pergi rumah orang, apa yang dia tengok? Dapur lah tengok, dapur. Tengok entah ni. Pening kepala ni. Jangan merasakan kita memiliki. Kita hanya menumpang sahaja. Kalau hilang, biasa. Terbakar, biasa. Dunia, Ustaz. Ini sampai jadi meroyan dengan sebab laki menikah lain. Menuk ke batik, baju t-shirt. Duk atas tangan. Kenapa dia tu? Laki menikah lain tu yang gila tu. Sebab dia merasakan dia memiliki laki dia. Dia memiliki isteri dia. Apa hal? Dia menung isteri aku. Kan dah cerai. Tu dah menikah lain pula dengan orang lain. Tu biarlah dia. Aku tak boleh terima lah sup. Dia dapat kat orang lain. Lantaknya dia. Dunia. Kau datang barakah. Ganti balik. Kak Kam ada. Kak Wan ada. Kak Wan ada kereta. Senang pergi sungkir. Yang tu kisah ke janda awak dah kahwin lain tu pasal apa? Dah isteri awak minta cerai. Bagi je lah. Anak-anak macam tu. Lantaklah anak tu. Mak dia ada, pandailah mak dia jaga. Seminggu sekali awak pergi tengok mak dia. Ingat, dunia saja boleh ganti. Kau dah cerai kan isteri kau? Dah. Sekarang aku cari yang baru. Itulah kata jantan kan. Tak payah nak goyang-goyang kepala tu, menyampah aku. Itulah kata laki-laki kan. Isteri mati sekejap, dah cari pengganti. Tak tahulah. Ya Allah. Pegang kepala dia, pergi tegak elok-elok ni. Dah mati, lantak. Dah cerai, biar dia. Itulah kata laki-laki. Tak habis hedah. Dah cari yang lain. Tak tahulah. Allah, benda dunia. Biar api kat dia. Kalau dia boleh cari, makcik pun carilah lain. Siapa nak makcik dah 70? Dia orang nak. Dia tak apalah 73. Orang jantan 73 macam 37. Makcik 70 macam apa Ustaz? Tahu tak apa. Sebab tu jaga rumah tangga elok-elok. Doa minta Allah pelihara rumah tangga elok-elok. Sebab bila berlaku perceraian, bukan semua perceraian itu menyeronokkan. Ada yang bila bercerai menung. Kenapa? Isteri buat tuntutan muta'ah. Isteri fai saman. Tuntut di mahkamah 500,000 juta. Kahwin 50 tahun. Sehari dia kira setahun dia kira 1,000. Kena 50 tahun. Sudah. Kena 40 tahun. Setahun dia kira 10,000. Nama dia apa? Muta'ah. Walil mutallaqati mata'am bil ma'ruf. Dan untuk orang yang bercerai ni, hendaklah dia bagi kepada isteri dia al-muta'. Al-mata'am. Mata' maknanya berseronok. Mata' asal mata'am bil ma'ruf. Mut'ah ni ialah bayaran kepada isteri bila bercerai hidup. Supaya isteri tadi dapat memulakan hidup yang baru selepas bercerai. Setelah dia korban, dia jaga suami dia jaga anak-anak, kemudian bercerai. Yang mana perceraian tu bukan salah si isteri. Maka si suami tadi kenalah bagi bayaran muta'ah. Selesai. Hak dia. Mahkamah akan tentukan berapa layaknya dia dapat. Lepas-lepas kahwin, isteri fai pula. Aduh. Tengok datang lagi pula saman pula. Saman tuntutan nafkah iddah. 3 kali suci, 3 bulan tu, 3 kali suci tu kau tak bagi nafkah pada dia. Makan, minum, tempat tinggal kau tak bagi. Isteri klaim pula. Sudah.
Lepas bercerai, mai pula saman ketiga pula. Isteri buat tuntutan, nafkah tak bagi sepanjang 15 tahun nikah. Sebab tu abang-abang bagi resit tu. Suruh isteri sign voucher. Bulanan. Nafkah bulan Februari. 1,000 sign. Bagi resit. Pap, pula ambil simpan buku resit. Dek raya semua kena tulis. Oh, esok dia pun ambil Bila buat perceraian, ni saya bagi resit, dia sign. Lagi bagus, masa dia sign tu, record. Tuan-tuan jangan main penasihat 25% banyak sekarang. Ada tak dia bagi nafkah pada awak som? Ada dekat, bukan tak ada. Ada tak dia bagi resit pada masa tu dia ada? Tak ada, dia bagi gitu je, cantik. Sekarang filekan. Sudah tuan-tuan. Penasihat 25%. Sebab tu jangan kita anggap perceraian tu selesai Ustaz. Banyak lagi lepas tu datang. Sebab tu rupa ramai yang sampai sekarang tak settle perkahwinan dia. Sebab tuntutan atas tuntutan ini. Kalau perkahwinan tu berdasarkan kepada lillahi ta'ala, insya-Allah, ini perkahwinan atas material. Kebendaan. Nak tengok harta, dia klaim sungguh. Dia tengok pula duit suami dia, duit isteri dia berapa banyak. Sebab tu ada kes yang suami simpan duit tak bagi tahu pada isteri. Beli harta tak bagi tahu pada isteri. Takut bercerai, nanti dia klaim semua sekali. Ada tuan-tuan. Tengok-tengok lepas bercerai tu dia rumah harga sekian-sekian. Mai mak mertua, pak mertua, file lagi. Buat tuntutan lagi. Bankrupt terus. Maka kalau tak nak jadi macam itu, layarilah rumah tangga dengan cara yang baik. Cuma saya pesan pada orang perempuan macam itu. Kau boleh tuntut, silalah itu hak akak. Tapi ingat kau masih muda. Anak masih ada. Terlalu berkeras sangat sekali lagi saya kata, kau sampai bila orang tak mau ambil kau sebagai isteri? Orang takut. Jadi kalau orang nak ambil kau sebagai isteri, buat macam saya cakap tadi. Resit, voucher, pembayaran, semua kena ada. File kena simpan. Ambil accountant khas. Apa yang telah dibeli. Nafkah anak, susu anak. Kena standby. Esok dia claim, suami saya tak pernah beli susu anak. Saya bagi duit. Mana bukti awak bagi duit? Tak ada. Jadi kalaulah perkahwinan sampai tahap mencuriga ini bahagia apa? Bahagia apa? Jadi ada benda hak yang boleh dituntut. Tapi janganlah sampai menuntut pada yang bukan. Saya pernah jumpa suami ni tuntut macam-macam pada isteri dia harta sepencarian. Sampai jadi isteri ni jual segala bisnes. Dengan siapa Ustaz? Orang yang jadi Ustaz jumpa tu. Saya banyak jumpa orang yang kahwin dengan foreigner. Suami dia foreigner. Bukan lokal. Waktu kahwin tu bangga kan. Dapat white, tall, handsome, dark, blue eyes. Buat tuan. Lepas cerai 2 tahun, dia kikis sungguh dia makcik tu. Dia berhati-hati lah. Saya tak kata orang foreigner ni tak elok. Dah ada yang bagus. Tapi yang banyak main jumpa saya ni, semua ada masalah yang melibatkan kes. Dapat anak seorang 2, mula buat hal. Kemudian buat tuntutan harta ni. Dia tak cari perempuan macam kita ni kat Gezah. Duk naik motor elektrik nak buat apa? Kan ada duit kat Gezah ni. Dia tak cari Aisyah ni. Dia orang tanah kacang tanah je. Dia tengok kita yang berkerjaya. Yang ada bisnes. Mereka pun bukannya bodoh main daripada mana kita pun tak tahu. Tapi pasal mereka tu foreigner. Dah set dalam minda kita, foreigner hebat. Foreigner handsome. Foreigner ni hebat. Mesti hebat. Padahal dia duduk kampung je. Tapi ustaz dia boleh cakap orang putih. Ustaz memanglah dia orang putih. Pandai cakap orang putih sikit bagus dah. Sebab tu Islam dia meletakkan kepada kita kufu.
kufu. Tapi kita tak mau ikut kufu. Memang sah nikah. Tapi kufu tak ada. Budaya mereka lain. Sebab tu orang putih kalau dia nak kahwin, dia pun buat perjanjian sebelum kahwin. Tak boleh tuntut dia ni, tak boleh tuntut. Kalau cerai pun kau dapat banyak ni je. Tak dapat lebih dah, sign. Nak nikah aku, sign. Kalau cerai dengan aku, kau dapat 50 juta je. Padahal harta dia 1 bilion. Jangan harap nak dapat yang lain. Itu perkahwinan yang meletakkan kebendaan nombor 1. Jadi tuan-tuan fikir-fikirkanlah. Saya tak katalah pada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ni tak ada siapa nak nikah dah. Ni anak-anak cucu kita. Berhati-hati tuan-tuan. Nah, wallahu a'lam. Okey. Syariah. Betul kata Datuk. Betul kata Ustaz. Anali lisawani. Ustaz lagi handsome. Ya. Yeah. Betul kata Anali lisawani. Wallahu a'lam. Baik, cukup sekadar itu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.